Hari ini saya berada di Pangsapuri Putrajaya Seri Kembangan. Masuk je rumah, sebelah kiri, terus ada bilik pertama. Bilik ni sesuai kalau nak jadikan bilik anak atau bagi penyewa bujang boleh jadikan bilik kerja. Ruang tamu walaupun nampak kompak tapi dia panjang. Cukup untuk sofa kecil, TV dan sedikit ruang untuk letak meja kopi ataupun dining table. Dekat tingkat ruang tamu ni juga ada kereta kotak khas, jadi boleh guna untuk sidang pakaian atau letak barang kecil. Ini adalah master bedroom. Saiz dia muat katil queen dengan almari sederhana. Tingkap agak besar jadi masuk cahaya natural yang cantik pada waktu siang. Ini pula bilik kedua. Bilik ni simple tapi masih sesuai untuk seorang dewasa atau dua orang anak kecil. Kalau buat sewaan, memang ramai tenan suka unit 3 bilik sebab lebih versatile. Ini bahagian dapur, kemas dan masih terjaga. Ada sinki dan ada ruang yang cukup untuk letak kabinet dapur, dapur gas, peti sejuk. Layout ni agak okey, jadi tak sempit bila masak. Sini ada bilik mandi dan satu tanda asing. Ramai prefer macam ni sebab lebih mudah kalau ramai orang tinggal bersama. Okey, kita pusing sekejap ke dapur, boleh nampak sinki dan ruang boleh letak kabinet. Di dapur ni kita terus menuju ke ruang tamu semula. Jadi, aliran rumah ni memang praktikal dan mudah untuk bergerak dari satu ruang ke ruang yang lain. Jadi kita keluar sekarang dan turun ke bawah. Ini walk-up apartment, jadi tak ada lift. Unit ni dekat 3, tak terlalu tinggi, masih okey untuk naik turun hari-hari. Dekat kawasan luar pun ada banyak lagi kedai. Ada restoran, bengkel, minimarket dan macam-macam lagi. Kawasan ni memang hidup. Tenant atau owner memang takkan rasa sunyi. So ni kawasan peti surat. Semuanya terada di bawah dan mudah akses. Lokasi peti surat pun dekat dengan laluan utama. Okay, jadi kita jalan sedikit ke kawasan parking. Dari blok ke parking dekat je. Jadi senang kalau nak angkut barang atau groceries. Unit ni dijual dengan harga RM230,000 dan masih boleh runding. Sewa market pula sekitar RM700 sebulan. Jadi memang sesuai untuk pelabur yang nak cash flow stabil. Kalau nak viewing atau info lanjut, boleh hubungi saya. Saya bantu dari A sampai Z. Sebelum tu, jangan lupa join Telegram saya. Dekat situ saya kongsikan senarai rumah untuk dijual, disewa termasuk projek baru yang tengah hot sekarang. Semua update saya post terus dalam Telegram supaya anda tak lepas peluang yang sesuai dengan bajet anda. Selain itu, jangan lupa juga untuk subscribe YouTube ini dan tekan loceng notifikasi. Sebab setiap minggu saya akan kongsikan video baru tentang hartanah, tips pembelian rumah dan juga tour lokasi sebenar. Kalau anda ada rumah nak jual, nak semak kelayakan pinjaman atau perlukan pandangan tentang pasaran, boleh terus hubungi saya. Jumpa lagi dalam video akan datang.